12. Harga bagi caj perkhidmatan sebuah agensi 2018 ialah RM150. So, harga dia price tahun 18 adalah RM150. Okey. Ni yang soalan bagilah. Saya salin dulu. Jika harga meningkat sebanyak 15% daripada tahun 2019, so tadi ni tahun 2018 ni 2019. So, kita tahu indeks dia. Okay, indeks dia tahun daripada 19, dia compare tahun 2018, dia naik 15%. So naik ni apa? Asal 100 tambah 15 dapat 115. Okay. Ni yang soalan bagi. Hitung. Okay, dia kata. Okay. Dia nak apa? Dia nak indeks tahun 2018 menggunakan 2018 sebagai tahun asas. Mak saya dah kira. Okay. Indeks harga caj perkhidmatan tahun 2018 berasaskan 2018. So ni lah tadi 15%. So kalau nak jalan kira, so basically 100% tambah dengan 15% dapat 115. Okay. B. Kenapa? Harga bagi caj perkhidmatan tersebut tahun 2020. Okay, tadi kita ada 18 dengan 19. Ni nak 2020. Jika kadar kenaikan harga bagi tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah sama dengan kenaikan. Okay, sama maksudnya berapa mana? 115 juga. So macam nak kira? So dia macam ni. Okay, dia asalnya 2018. Okay, asal 2018 pergi 2019 pergi tahun 2020. 18 ke 2019 naik 15%. Betul. Yang ni sama. 115. Macam mana nak cari yang direct? Macam mana nak cari yang direct? So, macam mana nak cari tahun 2020 berasaskan 2018? Ingat tak? Kalau bentuk macam ni, yang ni darab yang ni bahagi 100, kita akan dapat yang bawah. So, I 20/18 sama dengan 115 darab 115 bahagi dengan 100. So tekan kalkulator. 115 darab 115 per dengan 100. Okay, dapat 132.25. 132.25. So soalan nak indeks ke? Soalan dia nak harga. Dia nak harga. So sekarang kita dah ada indeks. Daripada indeks boleh tak kira harga? Boleh. Okay, dia nak harga tahun 2020 betul. Asalkan ada harga tahun 2018, boleh kira. Dia dah bagi nampak kat sini. So, kita tahu indeks. Okay. Indeks tahun 2020 per 2018 sama dengan harga tahun 2020. Harga tahun 18 darab 100. Okay. Harga tahun 2020 yang kita nak cari tadi. Betul. Harga tahun 2018 soalan dah bagi RM150. 150. Okay, darab 100 sama dengan, okay, indeks ni kita dah kira tadi. 132.25. 132.25. Bila nak cari P ni, okay, sekarang ni darab pindah jadi bahagi. Okay, bawah ni pula yang per ni pindah jadi darab. So, dia akan ada 132.25 darab 150 per dengan berapa? 100. So, dapat. Okay, kalkulator 132.25 darab dengan 150 per dengan 100. So, kita dapat 198.375 ataupun RM198.38. Sama dengan harga dia RM RM198. RM198.38. Settle.